Hai guys, selamat datang ke TM Motor World bersama saya Adib. Hari ni kita nak cerita pasal X-Max. X-Max ada banyak series daripada V1 sampailah ke V3. So kita ada 3 series, ada V1 sampailah ke V3. Jadi kita start dengan V1 ni dulu. Kita nak cerita jajan dia dan tunggu sampai ke hujung nanti baru saya akan cerita harga satu persatu, right? So first of all, dia dah buat untuk windshield, dah buat sekali dengan dia punya side mirror, sudah pindah ke atas. Second, yang paling special, dia datang dengan RSV Racing punya naked handle. So ini pun harga dah dekat 400 lebih, tak silap saya, harga dah dekat 400 lebih. Dan datang sekali dengan mooring lah, full stainless steel braided hose, okay? Dan dia juga datang dengan dashcam yang boleh ada TPMS punya monitoring. Sekejap lagi kita belanja, kita tunjuk. Motor ni datang dengan mileage 61,000, tapi owner dah siap buat valve clearance. Untuk dia punya CVT service pun kita akan provide sekali sebelum motor keluar. Dan dia datang sekali dengan ni, CNC punya sport ring bang. Barang yang datang dengan ni tak murah bang CNC sport ring. Lepas tu datang sekali dengan ni disc daripada Kamui Racing. Dan yang paling penting sekali bang, ni bang, Brembo original bang. Brembo original, tak silap saya ni model entry, kalau salah tolong betulkan. Datang dengan tayar pun Michelin. Ni Michelin punya tayar, grip 2 model dia, City Grip 2. Seterusnya dah shoot dah. Dia datang dengan seat, comfort seat daripada MB Seat. Comfort seat ni pun harga dekat 200 lebih juga. Dia selesa, duduk pun tak rasa penat sebab dia ada back support. Seterusnya dia datang kat belah belakang, rear punya caliper, P34 punya model dan Pro Fender single, tapi boleh adjuster untuk rebound dan hardness. Bang, ini barang harga pun dekat 800 bang. Untuk S-Over sahaja. Jadi motor ni kita jual dengan harga yang special. Sebenarnya kita offer 18,800 sahaja. Kalau berminat, boleh Roger. Deposit kita boleh buat serendah 5,000 something. Bulanan jatuh harga tak silap saya plus minus dalam 300 lebih je, boleh buat 7 tahun. Seterusnya saya ada model V2. Apa beza V1 dengan V2? Satu paling utama, beza dia pada meter. Sebab yang second model baru datang dengan meter digital. First model datang dengan meter analog, datang dengan meter digital. Yang ini pun sama juga. Windshield dah buat, okay? Dia dah buat, dan juga dia punya side mirror pun dah buat dekat windshield sekali. So dia tak adalah capang sangat. Ini satu. Nombor dua, untuk V2 punya model, yang ini aksesori datang lebih ke arah touring. Dia dah pasang crash bar dan juga double spotlight atas dan bawah. Dan juga dia dah bagi sekali dengan alternate punya bracket untuk box. Yang ni dah bagi sekali. Mostly condition motor macam original lah, macam original. Tak ada apa sangat, cuma dia tambah ni bang, satu bang, Racing Boy bang. Racing Boy punya monoshock. Ini barang pun boleh tahan juga ni. So yang ini datang dengan mileage 58,000. Condition motor cantik, belting tak ada isu. Sebelum keluar kita akan servis juga, okay? Harga jualan untuk yang ini kita offer lagi 22,800 sahaja. Anda dapat motor yang lengkap, dah siap, tinggal tukar nama dan bawa pergi jalan. Seterusnya saya ada V3. Bang, ini V3 bang. Mileage teramat-amat lah rendah. Baru 10,000 je dia punya mileage. Motor ni standard. Semua barang standard. Mostly original. Semua barang. Cuma owner dah tambah PPF cover saja. Untuk melindungi color cover set dia daripada stone chip, okay? Dah ada PPF cover. Motor ni tahun 2025, registered 2025. Mostly barang semua original. Kita jual dengan harga offer 26,000 sahaja. Right. Untuk ketiga-tiga model ni boleh masuk loan, boleh WhatsApp kita punya sales team. Motor untuk skuter sebelum keluar paling wajib, yang biasa tak buat, kami buat. Kami akan buat provide untuk CVT service basic untuk motor. Sekiranya mendapati apa-apa barang yang perlu ditukar, kami akan maklumkan terus pada anda, right? So, itu sahaja daripada saya, Adib, dari TM Motor World. Terima kasih. Cari motor, jual motor, beli motor, cari saya di TM Motor World. Thank you. Explore more riders. Bye-bye.